Sawadikap everyone. Ni vlog saya pergi Hat Nyai. Disclaimer, saya pergi Hat Nyai ni sebelum banjir, sebelum perang, and sebenarnya ni tahun lepas punya vlog. Okay, so saya pergi Hat Nyai ni by kereta. Masuk ikut border Danok. Jadi masa saya pergi ni hari bekerja tau. Jadi setengah jam macam tu je dah lepas border. Kita orang masuk border ni dalam pukul 3 petang. Sampai Hat Nyai ni nak dekat pukul 6 petang. So lepas solat kita orang nak pergi cari makan. Sebab kita orang tak makan lagi tengah hari. So kita orang pun wander around and jumpa kedai ni. Tapi makanan dia biasa je. Lepas tu dah kenyang, kita orang pun pergi Asian Night Market. Dan kat sini boleh cakap yang 90% orang yang saya jumpa dekat sini semua orang Malaysia. Best tau pergi sini sebab banyak barang-barang best. And ada certain barang yang dia quite murah juga compare to Malaysia. Macam seluar gajah yang korang suka beli tu. Kalau kat sini 100 baht je. Lepas tu ni my mum ada beli handbag less than 100. Tapi kualiti dia memang mantap. Dekat atas ni pula ada macam ada food court tau. Masa saya pergi ni macam dah nak tutup. Jadi tak banyak makanan. So saya beli air je. Dah penat shopping, duit pun dah habis. Kita pun balik homestay. Homestay ni kan korang best tau. Homestay dia besar, selesa, 2 tingkat semua. Tapi boleh pula kita orang kena kacau dekat sini. Okay, bye. Sambung next vlog. Bye.